Spontan bersama pakcik hari ni dengan Ustaz Fazah daripada Lombok. Pakcik nak tanya Ustaz berkenai ada seorang sahabat ni, dia ni terlibat dengan perbuatan yang Allah murka itu gay. Bukan saja dia nak bertaubat, tetapi dia rasa bangga pula dengan perbuatan dosa tersebut. Jadi apakah nasihat Ustaz pada hamba Allah tersebut? Masya Allah, saudaraku, hendaknya kita tanamkan dalam hati kita bahawasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang Allah SWT murkai, dan Allah SWT pun telah laknat daripada kaum Nabi Lut alaihi salam, sehingga Allah SWT telah telungkupkan dia ke dalam bumi, sehingga bumi tersebut pun Allah SWT jadikan bumi yang paling rendah daripada bumi-bumi yang lain. Itu ada dekat Jordan. Oleh kerana itulah, Masya Allah, kita kena segerakanlah taubat, dan jangan kita berbangga dengan dosa yang kita buat. Sebab ketika kita berada dalam murka Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita bermaksiat kepada Allah, maka kita berada dalam murka Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika murka Allah SWT bersama kita, apapun yang kita buat tidak akan ada keberkatan, baik daripada umur kita. Memanglah sekarang kita boleh berbangga-bangga, akan tapi ingat ke akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kat sana kehidupan yang berkekalan, yang ada awal namun tak ada akhir, dan kat sanalah kita akan menderita selama-lamanya, abadan. Oleh kerana itulah, masih ada masa untuk bertaubat. Umur masih di kandung badan, kita kena segerakanlah taubat. Kita taubat kepada Allah SWT, dan kita jangan berputus asa dengan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita buat dosa memenuhi langit dengan bumi, maka Allah SWT pun memiliki ampunan seluas langit dan bumi. Sekiranya dosa kita sebesar gunung, ampunan Allah pun sebesar gunung. Sebab itulah kita kena segerakan taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakallah khair Ustaz.